Macam mana dia boleh bertukar tu? Boleh tolong terangkan tak? Okey, ini adalah ND filter untuk kamera telefon. Yang mana kalau korang nak adjust korang punya kecerahan telefon, kalau korang buka kamera, tak payah dah korang nak kena slide daripada sini jap macam ni kan. Nak bagi dia cerah gelap, korang kan kena slide macam tu kan. Slide macam ke atas bagi cerah, lepas tu slide ke bawah untuk bagi dia gelap. Tapi dengan adanya ND filter ni, korang boleh terus auto lock focus, and then dia akan mudahkan untuk kita jadikan dia punya lens tu jadi cerah ataupun gelap tanpa perlu kita adjust dekat bahagian skrin. Cuma perlu kita pusing-pusingkan aja dekat bahagian sini. Okey, yang ni dia macam ada dua lens kot. Saya tak pastilah macam mana dia punya cara dia, tapi nampak tak ni, dia ada leveler kat sini, yang mana leveler ni dia akan membuatkan dia punya ni, nampak tak? Ni max, macam tu dia tulisan max. Jadi dia agak gelap, memang gelap pun, memang gelap sangat. So kalau kita nak cerahkan, kita boleh pusing dia punya ni, dia jadi makin cerah, makin cerah, makin cerah. Macam itulah dia punya ND filter ni. Dia ada dua skrin kat sini, jadi bila kita adjust kat sini, dia akan membuatkan kedua-dua skrin tu bertembung. Lepas tu dia jadi macam minimum, jadi maksimum. Macam itulah, lebih kurang macam itulah. Yang penting dengan adanya ND filter ni akan membuatkan kita lagi mudah nak tangkap gambar ataupun record video tanpa perlu kita sentuh skrin untuk kita swipe ke atas untuk bagi cerah ataupun swipe ke bawah untuk bagi dia gelap. Cuma perlu pusingkan saja macam ni, dan gambar atau video akan lebih cantik lagi.